Okay, X70 dah lama dalam market tapi still worth it ke beli tahun 2026 ni. Jom kita round satu-satu macam korang yang sendiri tengok. Okay, grill dia. Okay, masih relevan tak dengan SUV-SUV yang sekarang ada dalam market? Okay, korang boleh judge sendiri. Okay, body line dia yang panjang, nampak besar. Okay, compare SUV yang sama dalam market. Okay, rear pula. Okay, dia punya boot space. Okay, nanti kita check apa dia punya spec. Alright. So, ini memang sesuai untuk family. Imagine bila SUV, dia sangatlah tinggi. So, kalau nak keluar masuk pun senang. Nak keluar masuk pun senang. Okay, tengok ni infotainment dia. Okay, so ini untuk variant premium ni yang best dia, tengok. Okay, so instead you ada screen kan. Okay, so ini you punya screen 9 inci lah, 9.6. Okay, tapi instead of satu screen ni, kita ada lagi button ni. Kita ada button-button ni, kita still boleh tekan button-button ni. Okay, macam contoh ni button-button dia, kita still boleh tekan. Okay, kita still boleh tekan. Okay, tengok. Okay, ni steering dia. Tengok dalam dia. Okay, dalam dia memang nice. Okay, dan kita ada juga Bose seat. Okay, so Bose seat ni kita boleh tolong adjustkan kita punya Bose. Kita boleh adjustkan kita punya Bose. And then dia punya fabric pun dia guna nampak leather. Tengok nampak leather. And then bukan itu saja. Okay, macam contoh ni. Okay, ventilated seat pun ada. Apa ventilated seat? Ventilated seat tu dalam ni tengok lubang-lubang kecil ni. Ni dia akan ada aircon. Okay, tengok ni dia punya gear dia. Okay, so yang ni 7 speed dual clutch. So apa maksudnya ni? Okay, ada plus, ada minus. Okay, so kalau boleh tengok sekarang kita di neutral. Okay, neutral. So kalau kita tekan brake, nanti kita tekan D dulu, then kita ke kanan, then apa jadi? Dia akan jadi manual. Dia akan jadi manual. Okay, so kalau kita nak balik, kita ke N. And then kita ke D, so dia akan jadi auto lah, normal auto. So button-button function lain, contoh macam ada Apple CarPlay, Android. So lepas ni tak perlulah beli phone holder. Okay, then untuk variant premium ni, okay, kita tengok screen dia. Okay, kita ada 360, which is clear. Alright. Kita nak transparent view, kita off. Kita nak tengok side view. Okay, tengok. Okay, kita balik ke 3D, kita boleh tengok kita punya sekeliling. Okay, masihlah HD. Alright. Macam mana Apple CarPlay, Android Auto ni, actually dia mirror you punya phone. Okay, so dalam tu phone you ada apa, dia boleh buka. Kita test drive, tengok dia punya comfort. Honestly kalau family nak cari kereta untuk family, nak jalan jauh, okay, highway ni memang comfort. Kita ada eco lagi, ekonomi boleh, sport boleh. Dia punya sport mode memang betul-betul pick up. Tapi kalau nak jimat, better guna eco lah. Kalau saya better guna eco lah, sebab kita nak penjimatan. Okay, ada bump pun tengok. Kalau kita hit bump macam ni, memang sedap. Memang tak rasa punya. And then lagi satu yang best ni, Proton ni, dia punya handling. Okay, handling dia memang best. Buat satu pusingan di roundabout ni, kita tengok macam mana. Dia memang cengkam. Kita test pick up dia.
Oh, memang pick up. Kalau memang nak feel memang dia punya speed, okay, boleh test sport mode. Okay, sport mode ni dia punya pick up dia lain. Bila tekan minyak, dia terus pergi ni. Sampai tak terkontrol lah. Bila kita bawa below 20, bila bagi signal tu, nanti dia akan ada 360 tu, dia akan show. Dia akan keluar lah. Memang best. Kalau jalan jauh, okay, kereta ni sesuai untuk family lah, yang mana selalu travel ataupun orang yang selalu memang kerja outstation. Kereta ni memang sesuai. Salah satu apa? Dia punya comfort. Dia punya comfort lah. Okay, dia punya comfort. Tapi kita tak boleh bandingkan macam kereta-kereta lain. Dia kena bandingkan apple to apple. Okay. Tapi kalau untuk ni, untuk segmen X70 ni, rasanya X70 punya comfort lagi better. Okay. Sebabkan yelah, steering dia memang smooth. Okay, steering dia smooth, senang nak control. Okay, then dia punya, dia tak bumpy tau. Then dia tak ada banyak bunyi. Okay, dia tak ada banyak bunyi. Dah. Lagi yang best, okay, dalam screen ni dia dah memang default. Dia memang ada Joox Music, ada Spotify. Contoh yang paling best dia, pergi ke setting, tengok, okay, dia punya ADAS. Tengok ADAS dia, okay. Ni semua dia punya ADAS system lah. Okay, sometimes orang baru beli, kita tak tahu apa functionnya ni, AEB. Apa maksud dia? Okay, Autonomous Emergency Braking. Contoh ada pelanggaran di hadapan, yang ni boleh save kita. Sebab dia ada ini function. Okay, Front Collision Warning. Contoh kereta ada yang follow macam ni, kita on. Okay, Front Collision Warning ni nanti dia akan bagi double signal. Okay, dia akan bagi double signal. Okay, so yang ni vehicle, cockpit. Okay, yang ni normal. Ambient light, kalau nak enjoy malam, okay, nak driving malam, nak ada lampu-lampu, nak boleh custom, ni semua boleh. Okay, nak single color, nak multi color, nak breeding, semua boleh. Ataupun nak memang follow music, boleh, kita boleh buka ni lah. Dia akan follow beat. So mana dia punya ambient light di hadapan. Okay, alright. Okay, kalau korang family yang selalu drive jauh tapi nak yang lapang dan price point munasabah, yang ni dia X70. Tapi kalau korang yang solo driver yang memang jalan dalam kawasan bandar saja, okay, maybe SUV ni bukan sesuai untuk korang. Okay guys, kalau korang nak konten-konten macam ni, jangan lupa subscribe, okay, dan like, share, okay. So komen di bawah apa model Proton next yang korang nak saya buat review lepas ni. Alright.